Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam sesi video pada kali ini, iaitu mengenai silibus yang akan saya ajar di dalam kelas di Jago Forex. Yang pertama, saya akan menyentuh mengenai money management, di mana ramai di kalangan trader mengabaikan topik money management. Jadi bagi saya, money management teramat penting kerana saya beranggapan tiada seorang trader pun yang berjaya, yang benar-benar berjaya dalam erti kata yang sebenar tanpa mengamalkan money management. Even di dalam bank juga menggunakan money management, fund manager juga menggunakan money management, golongan profesional juga menggunakan money management. Jadi kerana bagi saya forex adalah satu perniagaan, maka perniagaan ini mestilah dibina daripada zero to hero. Tiada suatu perniagaan pun yang kita mulakan pada hari ini dan akan beroleh kejayaan pada minggu hadapan. Jadi ini kita perlu bina sedikit demi sedikit dengan mengamalkan money management. Jadi di dalam Jago Forex saya akan mengajar secara terperinci mengenai money management, di mana sekiranya tuan-tuan boleh mengikutinya dengan baik, tuan-tuan boleh beranggapan itu adalah kali terakhir tuan-tuan memasukkan duit di dalam akaun trading tuan-tuan. Dan saya juga membuat deposit ke dalam akaun saya pada tahun 2004 dan itu adalah kali yang terakhir ya. Dan topik yang kedua, saya akan mengajar mengenai candlestick, di mana ramai di kalangan trader mengetahui nama-nama candlestick berkenaan. Tetapi di Jago Forex, saya akan mengajar tuan-tuan bagaimanakah candlestick itu terbentuk dan mengapakah ia terbentuk sebegitu rupa. Dan topik yang ketiga, saya akan mengajar mengenai strategi. Pada perkara asasnya, forex adalah suatu perniagaan, maka perlu untuk kita membuat strategi, plan tindakan yang sepatutnya. Dan tuan-tuan tidak perlu untuk berada di hadapan komputer sehari suntuk untuk menentukan strategi. Saya akan menunjukkan bagaimana tuan-tuan boleh menentukan strategi dalam masa yang terlalu singkat. Okey. Yang keempat, saya akan menunjukkan tuan-tuan, mengajar tuan-tuan mengenai penggunaan Fibonacci. Ramai kalangan yang mungkin faham mengenai menggunakan Fibonacci, tapi apa yang saya ingin nyatakan di sini, penggunaan Fibonacci ini kita boleh menggunakan dengan secara kreatif, kerana bagi saya di dalam forex, untuk memahami adalah suatu perkara dan untuk menjadi kreatif di dalam trading kita adalah satu perkara yang lain. Sebagai contoh, untuk kita mengetahui memandu adalah satu perkara, untuk kita memandu dengan laju ada satu perkara yang lain. Jadi di dalam Jago Forex saya akan mengajar bagaimana tuan-tuan boleh menggunakan Fibonacci secara kreatif. Begitu juga topik yang kelima, saya akan mengajar mengenai trend line. Juga saya akan mengajar tuan-tuan bagaimana menggunakannya secara kreatif. Yang keenam, iaitu moving average. Saya akan memberi tip-tip yang saya rasa sangat berguna bagi tuan-tuan nanti. Yang ketujuh, saya akan mengajar mengenai entry, beberapa entry, kerana kita perlu sedia maklum, entry bukanlah hanya satu jenis. Jadi entry ada banyak jenis, berbagai-bagai, dan itu perlulah kita sesuaikan mengikut keadaan. Mengikut keadaan pasaran ketika itu. Dan di samping itu saya akan mengajar di manakah
tuan-tuan perlu meletakkan stop loss yang terbaik, ya, yang terbaik, dan juga take profit tuan-tuan, di manakah level-level take profit tuan-tuan. Dan seterusnya yang akhir sekali, saya akan membuat rumusan di mana saya akan memberikan rancangan step by step daripada permulaan hinggalah akhirnya, ya, daripada bagaimana tuan-tuan menentukan strategi, ya, bagaimana tuan-tuan membuat entry setup, ya. Saya akan menunjukkan tuan-tuan dengan terperinci. Jadi di dalam Jago Forex, seperti mana yang saya selalu nyatakan, saya akan mengajar tuan-tuan apa perkara yang patut trader dengar, ya. Bukan apa yang mahu tuan dengar. Ya, di sini ada perbezaan. Saya harap dengan penjelasan saya ini mengenai topik-topik di dalam apa yang akan saya ajar di dalam Jago Forex dapat sedikit sebanyak bantu tuan-tuan sebelum menghadiri kelas di Jago Forex. Jadi untuk kita berjaya di dalam Forex, kita mestilah mampu menghayati, iaitu menterjemahkan segala data yang kita dapati melalui chart kita. Jadi di Jago Forex, saya mengajar tuan-tuan untuk berfikir, dan ini di dalam Jago Forex juga saya lebih kepada proses membentuk tuan-tuan menjadi seorang trader yang sebenar. Jadi untuk tuan-tuan mendapat maklumat lanjut, tuan-tuan boleh melayari www.jagoforexforyou.com. Selepas tuan-tuan menghadiri pada sesi yang pertama itu, sama ada menghadiri pada kelas face to face ataupun melalui online, saya mengadakan kelas revision yang saya ulang kaji, iaitu kelas ulang kaji, iaitu pada tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis, di mana saya mengajar mengikut modul yang saya telah tetapkan untuk setakat ini, dan tuan-tuan boleh mengikuti kelas berkenaan sehingga mana yang tuan-tuan merasakan tidak perlu lagi. Saya harap dengan video pada kali ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.